Tuan, dalam bulan Ramadan kan kita rajin buat amal ibadah, betul tak? Rajin pergi sembahyang, jemaah, masjid penuh. Bulan puasa masjid penuh, Sabta, surau penuh. Tapi itu hanya berlaku bila Ramadan saja. Tamat Ramadan, hilang. Jemaah boleh hilang. Itu yang salah-salah tempat. Jangan masa gantung bina kat luar, mencari orang hilang. Mencari orang hilang. Kemana hilang? Lepas kata akhir Ramadan, masuk 1 Syawal, jemaah hilang. Surau dah mula kosong, masjid dah kosong. Tu saya kata nak istiqamah tu payah. Ya, kita rajin solat tarawih, witir buat setiap malam, qiyam tak tinggal, Quran khatam ada yang 2-3 kali, zikir masya-Allah. Tapi itu kita buat dalam bulan Ramadan. Tapi nak mengekal tu yang payah. Bila tamat Ramadan, diteruskan juga. Apa dia amalan baik yang dibuat dalam bulan Ramadan, diteruskan. Ini yang kata Alairraham Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kata-kata hikmah. Apa kata beliau? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Terjemah saya? Saya boleh terjemah. Kalau tuan-tuan boleh terjemah, pagi ini saya balik untuk buka puasa. Apa saja? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Maknanya tak? Kau jadilah orang yang rabbaniyan. Rabbani, Rabb, kalimah Rabb, kalimah Tuhan. Rabbaniyan, orang yang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, memuja Tuhan, membesarkan Tuhan, Rabb kita. Wala takun ramadaniyan, jangan jadi orang yang menyembah Ramadan, memuja Ramadan. Tuan-tuan, ada orang Ramadan ni dia pulut habis-habisan. Betul tak? Memang dia beramal post kelas TikTok. Memang orang kata full dia buat amal ibadah. Tapi itu hanya di bulan Ramadan saja. Kenapa? Sebab dia jadi orang yang memuja Ramadan. Dia memuja Ramadan, dia buat tu sebab Ramadan. Tapi bila Ramadan tamat, amalan yang dibuat dalam bulan Ramadan telah pun berlalu. Tinggal begitu saja. Sebab tu kata Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, kamu jadi orang yang rabbaniyan, orang yang memuja siapa? Memuja Tuhan Rabb, pencipta Ramadan. Sebab Allah yang cipta Ramadan. Allah tak perlu pada bulan, Allah tak perlu kepada masa, Allah tak perlu kepada tahun. Tapi kita manusia perlukan kepada masa, perlukan kepada bulan, perlukan kepada tahun. Pasal kita makhluk. Jadi kalau orang tu dia memuja Tuhan pencipta Ramadan, walaupun Ramadan telah pun berakhir, Ramadan telah berlalu, tapi dia masih teruskan juga amalan yang dibuat dalam bulan Ramadan di luar Ramadan. Kalau Ramadan di istiqamah witir, tamat Ramadan witir masih buat. Betul tak? Ramai orang yang witir di bulan Ramadan, tamat Ramadan witir telah berakhir. Ramadan dia qiyam, tamat Ramadan qiyam masih di bawah. Ramadan dia jaga aurat, luar Ramadan jaga aurat. Ada setengah-setengah perempuan tak laku di Bukit Pulau, ni berlaku tempat lain. Oh, Ramadan tutup jilbab, nikah. Tamat Ramadan, habis tak? Saya jumpa satu orang perempuan lah, dia umrah. Pasal dia ikut Jeddah. Saya jumpa dekat Tanah Haram, tuan-tuan. Dengan dia punya jilbab dia, nikah, nampak mata. Bila sampai dekat Jeddah, nikah dah tercabut, jilbab dah terbuka. Apa sebab? Orang tanya kenapa buka jilbab? Sebab di sana tanah haram. Mekah tanah haram, haram dedahkan aurat. Sampai kat Jeddah, Jeddah tanah halal, halal buka aurat. Dia pun satu hal juga, kan? Pesen yang macam tu, masya-Allah. Jadi saya nak cerita ni, orang yang memuja Ramadan, dia hanya beramal di bulan Ramadan sahaja. Tamat Ramadan, dia dah tak beramal. Tapi kalau dia memuja, menyembah, membesarkan Tuhan pencipta Ramadan, walaupun Ramadan telah berakhir, segala amal-amal kebaikan yang dibuat di bulan Ramadan diteruskan juga di luar Ramadan. Solat jemaah, jaga istiqamah. Boleh tuan? Main jemaah jangan. Laki-laki pastikan solat jemaah buat di luar, di masjid. Jangan sekali-kali di rumah. Ya.
Kemudian tu tambah yang sunat-sunat. Ya, kita bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Tambah Ramadan sedekah juga. Ramadan kita rajin bangun qiyam. Luar Ramadan pun qiyam juga. Ramadan kita suka baca Quran. Tambah Ramadan tetap juga baca Quran. Dalam Ramadan kita suka berbuat baik. Tambah Ramadan juga suka berbuat baik. Itu yang dikatakan Rabbaniyat, bukan Ramadan.